Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu saya lagi. Saya turun kali ini di Kuala Selangor. Saya turun dari jeti dekat dengan jambatan SJS punya jeti. Ayo, let's go. Baru turun, lewat dari ni turun pukul 8.30 baru turun nak memancing. Ayolah, apa-apa kita cuba dulu. Alhamdulillah guys, ada guys. Mana jenggo-jenggonya? Ada hasil. Udang agak slow hari ni. Banyak kecil-kecil je. Ini pun okey lah ni, walaupun tak besar. Ada lagi. Oops. Bismillah. Ikan. Banyak betul ikan. Ikan terlalu banyak. Udang halus. Ada lagi geng. Makan betul. Bismillah. Sampah. Alhamdulillah. Takkan nak jadi macam ni. Ini ikan lah ni. Ikan lah ni. Dia punya tarik ke kiri ke kanan kan geng. Jenggo main tengah. Batu ladu saya 4. Anyut. Kalau nak tahu tempat tu tak ada udang kan. Tu bot tu. Orang yang sama ke hulu ke hilir ke atas ke bawah tu. Orang yang sama. Sama lah tu. Tak ada udang. Tadi aku nak main tengah, ada brother tu cakap kasar-kasar kat tengah. Dia main kat tengah. Angin kuat, dah sedia pun surrender. Tapi dia masih main kawasan yang sama. Aku dah pindah jauh lah, main pokok nipah. Awal-awal tadi main kat pokok berembang. Dia pusing-pusing. Dapat juga kasar-kasar ni. Ini aku main nipah-nipah pula. Tengok macam mana. Tak ada yang strike padu-padu. Kat sini pun baru sampai nampak. Dapat saiz baby dia bagi. Alhamdulillah. Ada juga buat tambah-tambah. Tak gasak. Ya, ramai habiskan masa ke hulu ke hilir naik sampan. Hasilnya main tepi juga, halus. Air laju dah. Nak surut. Nanti air nak jam yang ada lah ni. Nak main tengah. Tapi lambat lagi. Pukul 5 lebih kan, pukul 6. Apa-apa pun kita cuba. Udang banyak lompat-lompat kat sini.
Tapi adakah ini udang? Tengok ikan. Patut udang banyak melompat-lompat. Ada ikan. Ada pemangsa air tu. Lompat-lompat udang. Banyak udang kecil-kecil lompat-lompat. Hari nak hujan. Jam pukul 5. Dia suruh naik awal ni. Sebab strike-nya ikan. Udang tak ada. Ais, semen. Gelama. What? Pukul 4 lebih, kat pukul 5 naik ni. Nak hujan. Gerak awal. Hari ni rezekinya sikit. Kecil-kecil. Nanti kita tunjuk hasilnya. Hasilnya tak mengancam. Pertama kalinya kumpau jenggo tak ada. Buat pertama kalinya jenggo tiada. Iyalah. Terima kasih. Ya, aku dah sampai kat rumah. Hasil yang aku dapat sebanyak 22 ekor. Tapi banyak saya sedang dan kecil je lah. Aku nak mancing ke tengah. Tadi angin kuat. Nak mancing ke tengah. Sampan tak stabil kiri kanan. Udang kat tepi-tepi tak ada yang besar-besar. Jenggo. Yang kasar-kasar kebanyakannya kat tengah. Ada hasil. Ini saja yang kasar. 4 ekor, yang lainnya semua halus-halus. Besar-besar ibu jari. Bolehlah kan. Lepaslah untuk makan anak. Ini semua kat kecil-kecil ni banyak kat tepi je. Kalau mancing kat tengah, tadi ada yang kasar-kasar. Boleh dapat jenggo kat tengah. Kalau lain kali mancing, kalau tak ada udang kat tepi, main kat tengah. Aku turun tadi pun lambat. Start mancing dekat dalam pukul 9 suku macam tu, 9.30 baru start mancing. Dan petang pula ribut. Nak ribut kan. Jadi naik awal dalam pukul 5 macam tu. Dan petang pun dah tak ada hasil lah. Ada seekor 2 je sebelum ribut tu. Oh, tak boleh tahan. Ikannya terlalu banyak mancing.
Tarik-tarikan. Aduh. Seandainya udang kat tepi kecil-kecil, jadi mancinglah kat tengah. Kat tengah confirm besar-besar. Tapi itulah, tengok keadaan. Tadi pun nak mancing kat tengah, angin kuat. Lepas tu, sawah pun satu. Hanyut ke kiri ke kanan. Jadi aku decide untuk mancing bawah pokok berembang saja. Itulah hasilnya. Okey, sekian saja video aku. Cukup sampai di sini. Bertemu lagi kita di next video.